Habis bila dia refuse untuk bayar, so tour guide tak ikut. Lepas tu dia marah. Dia cakap, habis tu kalau tour guide tak ikut, siapa nak jaga anak saya? Saya macam, dia ni memang tak pernah melancong ke? First time ke apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke JK Podcast atau kita panggil sebagai Jelajah Kembara, yang mana dianjurkan khas sendiri oleh Jack Kertas Travel Sdn Bhd, yang mana kita di sini kita membincangkan tentang isu-isu atau topik-topik berkenaan dengan travel atau kembara sendiri. Okay. Jadi pada malam ini kita bersama dengan orang yang tidak asing lagi, tidak lain tidak bukan adalah Encik Azrul, yang mana merupakan seorang frequent traveller. InsyaAllah. Yang dah kata apa? Dah berapa negara dah? Tak kira lah. Tak kira dah. Lebih lah 30-40 negara kot. So adakah sampai 30-40 negara ni baru kita boleh label sebagai frequent traveller? Dia frequent traveller ni dia tak ada satu definisi khas sebenarnya. Asalkan orang tu selalu travel tu kira frequent traveller lah tu. Okay, jadi bila mana kita bersama pada malam ni, kita bersama dengan seorang frequent traveller, jadi sudah tentu saya pasti kita ada banyak pelbagai topik ataupun isu-isu lah yang kita boleh bincangkan. InsyaAllah. Cumanya pada malam ini bagi saya kita fokuskan kepada topik ataupun berkenaan dengan tour guide ataupun tour leader, kan? Yang mana bagi saya tidak asing lagi. Bagi mana orang yang kaki travel kan mesti akan biasalah dengan istilah tour guide atau tour leader ni, betul? Betul. Okay. Jadi soalan pertama saya lah, sebenarnya apa kepentingan untuk kita dalam sesuatu jelajah atau kembara ni kita mesti ada tour guide atau tour leader? Sebenarnya apa kepentingan diorang ni? Okey, dia sebenarnya tour guide dan tour leader ni adalah istilah yang popular kalau orang yang pergi travel atau kembara, dia mengambil package ataupun dia minta ada pihak lain yang menguruskan. Okey, ada pihak lain yang menguruskan. Sebab dia kalau yang travel ni ada juga yang buat secara DIY, maksudnya FIT punya style. Okey, tapi yang untuk tour guide dan tour leader ni kebiasaannya kalau orang yang mengambil package. Jadi dia ada perbezaan antara tour guide dengan tour leader. Tour guide dia lebih banyak attach dengan management trip tersebut. Yang mana dialah yang akan contohlah kita pergi ke Indonesia. Jadi dia ada seorang tour guide di sana, tour guide Indonesia. Jadi dialah yang akan manage everything berkaitan dengan hotel. Company dia dah book hotel, dah book gitu. Jadi dia yang akan tolong check in, dia akan uruskan je, betul. Kiranya dia masa makan dia yang akan bawa, dan dia yang akan jadi wakil syarikat dia untuk bayar kepada hotel, bayar kepada dia semua. Dia more tu kepada management, dan masa sama dia juga akan menjadi orang yang menerangkan kepada peserta-peserta berkenaan tempat, penceritaan, semua everything. Itu tour guide. Tour guide ni dia punya tugas dia lebih besar lagi berbanding dengan tour leader. Adapun tour leader, contoh macam tadi bawa ke Indonesia, satu grup 10 orang. Jadi dia kan ada seorang tour leader. Maksudnya dia ketua kepada 10 orang ni. Dia bawa ke Indonesia, sampai di Indonesia dia ni menjadi orang tengah antara tour guide dan juga peserta. Kiranya kalaulah apa-apa berlaku pada peserta, tour guide akan cek dia. So biasanya tour leader ni datang dari Malaysia sendirilah, betul? Ya, betul. Dia akan iring daripada Malaysia, dia akan uruskan check in dekat KLIA, ke sana dan balik semula. Jadi apa nama tu, tour leader ni dia jadi jambatan antara tour guide dan juga peserta. Apa-apa berlaku pada peserta, tour guide akan tanya pada tour leader. Contoh, kumpul pukul 10. Jadi 10 orang tadi ni tak cukup, 8 orang saja. So dia akan jadi pada tour leader, mana lagi 2 orang. Tour leader ni dia yang kena cari. Dan kalau ada apa-apa isu yang peserta tak puas hati kepada tour guide, peserta akan suarakan kepada tour leader yang akan bincang dengan guide. Itu dia punya aturan lah. Jadi dua tour guide ni macam saya cakap lah, dia popular bila orang tu ambil package lah. Ada pun yang pergi secara DIY, FIT, itu urus sendiri, dia orang tak pakai tour guide dengan tour leader ni. So bila saya dengar tadi kan pasal DIY, FIT, so sebenarnya ada berapa konsep pengurusan dalam bidang travel ni? Dia ada beberapa istilah lah. Yang pertama DIY. DIY ni dia istilah yang biasa kita dengar lah, do it yourself. Tapi yang kalau dalam bidang travel yang tepat ada FIT. Lepas tu frequent independent traveller. Maksudnya dia ni dia uruskan everything dia sendiri. Dia solo-solo dia. Maksudnya dia tidak bergantung kepada pihak yang lain.
Maksudnya dia sendiri yang create itinerary, dia sendiri yang book hotel, dia yang uruskan semuanya dan dia pergi. Ini yang orang panggil backpacker semua tu. Okey. DIY backpackers tu, itu termasuk dalam konsep Dalam istilah sama lah. FIT. Everything dia urus sendiri. Lepas tu ada sendiri konsep daripada SIC, Sit in Coach. Maksudnya contoh, dia pergi ke Phuket. Dia pergi sendiri. Tapi sampai Phuket, kalau dia nak pergi snorkeling, dia ambil SIC, Sit in Coach. Maksudnya ada satu syarikat dekat Phuket tu, dia menganjurkan daily trip pergi snorkeling. Dia follow. Dia just duduk dalam satu boat yang ada 10 orang, dia join, dia ambil satu seat saja. Itu dia makan SIC. Kemudian ada pula yang group series. Kalau group series ni yang mana kita follow the whole trip. Kita join, contoh satu trip ke Turki 40 orang, dia join. Ini group series. Ada itu pula yang private trip. Contohnya dia ada 10 orang, dia request kepada satu syarikat, saya nak 10 orang ni khusus saya saja, tak campur orang lain. Maksudnya dia trip tu khusus untuk dia, tapi diuruskan sepenuhnya oleh company. So bila kata private trip ni, dia tak kisah mau lah. Dia contoh macam company trip ke, kita boleh consider as a private ya, betul. trip. Dia termasuklah private trip, tapi jenis yang company punya holiday. Ada tu private trip ni biasanya dikenali sebagai trip yang banyak diambil orang yang berkeluarga lah. Yang ada anak kecil semua. Kalau join yang group, anak-anak menangis ke apa ke, dia susah nak manage kan. Jadi biasanya orang macam ni dia suka ambil yang private trip. Okay, so bila kita balik kepada topik kita kan, berkenaan dengan tour guide atau tour leader. Okay, baik. Saya yakin lah, untuk menjadi seorang tour guide atau tour leader ni memerlukan ciri-ciri atau kriteria yang khusus ataupun yang penting lah kan. Sebab kalau ianya sebegitu mudah, saya rasa ramai orang nak jadi tour guide, tour leader ni kan. So sebenarnya apa poin-poin penting lah untuk menjadi seorang tour guide atau tour leader yang orang kata best lah ataupun disenangi yang kita perlukan. Okay, satu yang kita kena faham kerja tour guide dan tour leader ni, ramai orang yang salah faham bila sebut saya tour guide dan tour leader, dia anggap kerja-kerja yang glamour. Memang glamour sebenarnya kan, pergi luar negara kan, lepas tu tangkap gambar letak dalam IG kan. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah tour guide dan tour leader ni, dia pergi luar negara tu dia bekerja, dia bukan melancong. Okey. Part ni yang ramai orang yang tersalah faham. Saya sendiri kalau saya iklankan dulu, saya pernah iklankan nak cari tour guide dengan tour leader, ramai gila yang berminat. Ramai yang berminat. So bila saya tanya, why berminat? Sebab dia kata dia suka travel. Saya kalau orang tu mohon jadi tour guide, tour leader, tapi sebab kenapa kau mohon? Sebab suka travel. Saya reject awal-awal. Sebab apa? Dia tak faham konsep tour guide dengan tour leader ni. Tour guide tour leader ni pergi tu bukan suka melancong tau. Pergi tu kita bekerja. Sebenarnya pergi jadi tour guide dan tour leader ni tak enjoy pun. Kita tak sempat nak enjoy pun sebenarnya. Kita nak ambil gambar sendiri pun tak boleh. Ya, betul. Apa nama tu, saya sendiri pernah ada satu trip saya try bawa isteri dengan anak saya. Saya ingat dia orang, saya tak sempat, saya tak ada masa dengan dia orang pun. Maksudnya waktu bawa trip tu bawa bersama? Bawa sendiri, saja-sajalah nak try. Ke mana tu? Ke Guilin masa tu 2017. Masa tu anak saya baru 2 orang masa tu. So nak kata nak tangkap gambar family sendiri pun tak sempat Tak sempat. Maksudnya lalas saya jadi kesian dengan dia sebab lalas dia isteri saya uruskan anak saya 2 orang, saya uruskan orang. Jadi tour guide ni dia bekerja dia pergi melancong tu bukan dia pergi bersenang lenang, tak. Tapi yang sebenarnya dia bekerja. Okey. Yang antara ciri yang paling penting lah, yang pertama bagi saya lah, dia adalah dah biasa travel. Dia dah biasa berhadapkan dengan isu-isu yang travel. Jadi macam saya kalau saya cari orang untuk jadi kita punya tour guide ataupun tour leader, saya akan pastikan dia ni memang dah selalu travel. Maksudnya orang yang dah selalu travel, dia akan selalu berhadapan dengan urusan check-in, urusan kalau beg hilang, urusan dekat dalam flight ada masalah apa-apa. Dia benda-benda macam tu. Kita nak orang yang dah biasa untuk pergi travel. Dan yang kedua adalah orang yang kesabaran dia kena tinggi lah. Benda penting lah. Bak kata cerita Piramli kan, tahan maki. Kebolehan tahan maki. Antara kebolehan yang kena ada dalam tour guide tour leader ni adalah dia kena dia tahan maki. Maksud kalau orang maki dia muka dia selamba je. Macam tu kan. Sebabnya apa? Sebab bila kita jadi tour guide ni,
Berbeza tau. Macam kita kalau kerja jaga kedai kan, jaga cashier, kita jaga barang tau. Tapi tour guide ni kita jaga orang. So orang ni ragam dia macam-macam. Betul. Jadi kalau tak sabar, tak ada kebolehan untuk tahan maki tu, memang tak boleh lah. Memang susah. Dan yang lain-lainnya macam salah, kena jujur, amanah semua, on time, mesti on time. Jangan pula peserta dah tunggu pukul 8 kau memutar pergi ke atas, memang tak lah. Itu antaranya lah. Sedikit lah saya nak tambahkan sebab saya sendiri pun sebagai kan? tour leader kan. Jadi waktu benda-benda tanggungjawab tour leader ni macam-macam kan. Hatta sekalipun kan sampai klien punya kalau aircon tak berfungsi kan, ataupun tak pandai guna remote aircon pun, kita bertanggungjawab juga tu. Padahal kalau rosak ke pun kita tak tahu repair pun, tapi kita beri tanggungjawab tu lah untuk aircon, memastikan arah kiblat. Kiblat dalam bilik kan. Padahal boleh je guna handset, tapi tak ada tu, kita kena pergi setiap bilik check macam mana arah kiblat. So, jadi kalau setengah orang kan kalau nampak kita ni macam best lah asyik berjalan je kan, asyik travel je, sebenarnya banyak lagi benda-benda kecil sebenarnya yang kita tak cerita kan. Tak perlu cerita lah kan. Tak perlu cerita sebagai public lah, tapi bila dia realitinya lah macam tu kan, sampai benda kecil lah, even tu lah. So kita bagi tahu kan pasal kiblat, pasal aircon, macam-macam benda macam tu lah kan. Pasal breakfast sekalipun kita kena turun awal kan, kena bagi tahu yang mana boleh makan, yang mana tak boleh makan. Itu antara tanggungjawab yang kebanyakan orang terlepas pandang lah. Jadi bila bercerita tentang tour guide atau tour leader tadi kan, tuan cakap memerlukan kriteria macam ni, kriteria macam tu. So adakah mereka ni boleh bekerja full time ataupun part time ataupun macam mana? Dia begini, macam dalam Jakarta Travel, kita ada dua jenis tour guide atau tour leader. Satu yang full time, satu yang part time. Full time ni dia ada gaji minimum dan dia allowance mengikut trip. Dan ikut trip tu adalah mengikut hari. Kalau trip tu 10 hari, so satu hari berapa upah dia kalikan dengan 10. Itu jenis yang full time lah. Ada pun yang part time pun boleh juga sebenarnya, sebab ada je kami punya tour leader, dia sebenarnya bekerja dekat bank. Ada yang bekerja cikgu, ada yang bekerja ustaz. Tapi mungkin dah setahun 2 kali kan, 3 kali dia boleh bawa trip. Jadi orang macam ni biasanya dia ni memang ada dia punya circle dia sendiri tau. Dia ni ada circle dia sendiri. Jadi dia kumpulkan, contohlah dia target nak pergi Yunan. So dia kumpul 20 orang. Okey. Jadi dia sendiri dapat pergi free sebagai tour leader. Dan dia juga dapat allowance sebagai tour leader. Dan dia dapat 20 orang tu pun dapat commission sale yang dia dapat. Jadi dapat 3 layer. Jadi orang macam ni memang ramai, dan kami memang terbuka kalau ada orang-orang yang tour leader yang dia ada crowd dia sendiri, dia pandai iklan, dia pandai buat marketing. Kami ada banyak trip kalau nak kita buat JV lah ataupun joint venture lah. So lebih dalam Jakarta Travel lah, kita lebih kepada mencari tour leader atau tour guide yang full time atau part time. Dan kenapa kita di Jakarta Travel memerlukan part time tour leader? Kita perlukan full time sebab full time ni maksudnya kita akan ada beberapa jenis trip yang hanya boleh diuruskan oleh tour guide dalaman. Contohlah macam trip-trip yang kita manage sendiri dekat luar, Jepun, Rusia, semua tu. Jadi kalau yang tour leader biasa, dia tak arif dengan kerja-kerja sebagai tour guide ni. Macam yang saya sebut, tour leader dengan tour guide ni dia dua peranan yang berbeza. Yang biasa ni, yang full time dengan kami ni adalah tour guide. Dan dia juga boleh jadi tour leader. Seorang tour guide dia boleh jadi tour leader. Tapi seorang tour leader dia tak boleh jadi tour guide kalau dia tak biasa. Okay, ada pun kalau yang part time ni biasanya kami perlukan juga, terutama masa peak season. Contoh macam bulan 4, bulan 5 ni kami ada lebih 30 trip. Jadi kami sendiri yang tour guide kami ada lebih kurang 30 orang je. Jadi that's why kami perlukan juga yang freelance ni, maksudnya yang part time ni, untuk kita penuhkan job-job yang ada lah. Sebenarnya kan, boleh tak secara terperinci lagi atau secara lebih detail kan, apa yang membezakan sangat-sangat, contoh tuan bagi tahu tadi kan, seorang tour leader tak semestinya boleh jadi menjadi seorang tour guide. So apa key point dia lah, apa punca dia? Sebab dia macam ni,
macam saya cakap tour leader ni dia lebih santai sebenarnya. Sebab contoh kalau dia pergi ke Indonesia, okey, pengurusan dekat Indonesia tu tour guide dah uruskan. Maksudnya hotel Tu local tour guide lah maksudnya. Ya betul lah. Ya, sebab tugas orang tour guide dia yang akan manage semua ni. Dia akan manage hotel, dia akan manage nak makan kat mana, dia akan pastikan tempat yang nak pergi tu, tiket masuk dah beli semua everything. Okay, itu tugas tour guide. Tour leader ni dia jadi ketua kepada peserta. Jadi bila ketua kepada peserta ni, dia punya tugas dia taklah sebesar tour guide. Jadi kalau nak dikatakan kerja sambil melancong tu, tour leader je lah. Tour guide tak boleh lah. Tour guide tak. Cuma tour leader still juga dia punya tanggungjawab dia pun mesti besar. Sebab apa-apa saja isu, apa saja masalah, peserta akan rujuk kepada tour leader. Jadi kalau orang yang dah biasa jadi tour guide, dia memang of course dia boleh jadi tour leader sebab tour leader tu lebih mudah lagi. Tapi orang yang dah biasa, orang yang tak pernah jadi tour guide, dia biasa jadi tour leader, dia tak boleh terus jadi tour guide. Melainkan dia dah biasa, dia dah tahu, dia boleh pegang peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh ni. Contoh macam kami punya trip di Iceland. Kami orang yang jadi guide tu, dia perlu drive, dia perlu pastikan hotel semua okey, dia perlu cari tempat makan, dan ada keadaan dia perlu masak. Masak Ya betul. Sebab ada trip, ada tempat tu memang tak ada akses makanan halal. Kita tempah macam rumah sewa apartment, tour guide mesti sebagai orang yang masak. Jadi kalau orang yang tak biasa memang tak boleh. So bila kita dengar kan lebih detail tentang macam susah aja kan tour guide atau tour leader ni, sebenarnya apa cabaran lah atau cabaran yang pernah dialami sendiri sepanjang rasanya bertahun-tahun menjadi seorang frequent traveler, tour guide, tour leader ni. So sebenarnya apa cabaran yang boleh kita ceritakan lah? Saya biasa cakap dengan peserta bila habis sebuah trip, dia sebenarnya yang akan menyumbang dia lah. Bila dah habis trip kan, peserta-peserta ucapkan terima kasih kepada tour guide, tour leader semua kan. Tapi saya biasa akan membalas kelancaran sebuah trip itu sebenarnya disumbangkan juga oleh peserta yang berdisiplin, peserta yang bagus, peserta yang memahami tanggungjawab dia. Jadi cabaran yang biasalah saya rasa semua tour guide ataupun tour leader alami adalah apabila kita berhadapan dengan peserta trip tetapi dia tidak faham tentang apa bidang tugas tour guide dengan tour leader. Contoh antara yang paling common sekali apabila timbul anggapan bahawa tour guide dan juga tour leader ni dia ditugaskan untuk menjaga diri dia as personal. Okey, dia macam ni kalau dalam satu trip tu berlaku masalah, ada orang demam ke apa ke, itu tanggungjawab tour leader. Itu tour guide untuk bagi obat, untuk hantar pergi hospital. Tapi kalau seseorang tu memang ada masalah berjalan daripada mula, ada masalah berjalan, lutut sakit ke benda ke, dia tidak boleh sewenang-wenangnya fikir, aku nak join trip ni, nanti aku naik kursi roda, tour guide atau tour leader boleh tolak. Tak. So orang macam ni should be kalau nak daftar kena bawa kalau dia nak pergi, kita lalu kan, dia kena bawa assistant dia sendiri. Dia kena bawa ahli keluarga dia sendiri untuk uruskan dia. Sebab tour leader dan tour guide ni, dia menguruskan semua orang. Dia bukan tugasnya khusus untuk menjaga seorang secara individu, tak. Melainkan trip tu memang mention ada sediakan servis macam tu. Contoh macam trip umrah. Ada company dia sediakan trip umrah sekali dengan pembantu sorong wheelchair wheelchair ada. Itu lain cerita. Tapi kalau trip pergi China biasanya benda tu tak ada. China pergi Jepun semua tak ada. Okay, jadi ada juga yang orang yang bawa anak kecil, dia anggap tour leader ni dia punya babysitter. Ini pengalaman bukan saya, tapi saya menguruskan. Jadi saya pernah uruskan ada satu family ni, dia ada anak kecil pergi ke Jepun. Habis guide yang bawa tu dia call saya. Dia kata, Encik Azros, tak boleh ni sebab dia dah menjadikan saya ni macam dia punya babysitter. Saya tanya kenapa? Rupanya dia sonok bergambar-gambar ber-OOTD dengan suami dia. Anak dia orang kecil, dia biarkan tour guide jaga. Faham, anak dia yang masih kecil, umur berapa tu? 2 tahun, 3 tahun, nak kena tolak ni stroller, tour guide tolak. So, okey, faham. Jadi benda tu tak boleh lah. Luar jauh skop lah, betul? Luar jauh skop, memang luar jauh skop. Itu adalah macam mana, private trip ke ataupun private trip? Jadi ini salah faham antara salah faham yang terbesar. Tour guide bukan bibi tour guide bukan babysitter.
Tour guide dia adalah menguruskan tour. Kau punya anak, kalau kau bawa mak berkursi roda, itu tanggungjawab kau. Anak kau, tanggungjawab kau. Kan? Lepas tu 2 hari lepas tu dia nak masuk ke Disneyland. Tour guide tak ikut. Tour guide memang biasanya tak ikut sebab kalau optional lah kan? Sebab kalau dia nak tour guide ikut, dia kena bayar tour guide tu punya tiket. Habis bila dia refuse untuk bayar, so tour guide tak ikut. Lepas tu dia marah. Dia cakap, habis tu kalau tour guide tak ikut, siapa nak jaga anak saya? Saya macam, dia ni memang tak pernah melancong ke? First time ke apa ni? Jangan guys okay? So kalau boleh anak tu di bawah jagaan sendiri lah. Jadi kalau boleh, bawa mak ayah, bawa anak-anak kecil semua tu adalah tanggungjawab sendiri. Bukan bawa tanggungjawab guide untuk nak menjaga. Guide tugas dia untuk ni, melainkan guide tu sanggup dan kau bayar dia lebih lah. Betul. Company dah bayar dia gaji sebagai guide, so tu dikira satu kerja yang lain, job scope yang lain yang kau suruh dia buat, kau bayarlah sikit. Betul. Maksudnya ialah nama pun melancong nak selesa, kau bayar lebih lah. Kalau melancong nak jimat, benda-benda tu kau hadap lah seorang. Betul. Itu macam bila kita bercerita tentang pengalaman kan, dah bertahun-tahun ni, mesti pelbagai kerana atau ragam lah jumpa. So tak apalah, perkara tu nanti kita panjang lebar tu sebenarnya, tapi tak apa. So dalam, kita banyak negara lah yang dah pernah travel kan. Saya rasa puluhan-puluhan ni. So antara banyak-banyak negara ni kan, tak kisahlah as a traveller, maksudnya as a leisure, berjalan melancong ataupun sebagai tour guide atau tour leader sendiri, dalam banyak negara-negara mana yang orang kata terasa nak dipanggil lagi sekali, walaupun dah pergi banyak kali, rasa seolah-olah ada yang memanggil-manggil. Boleh cerita kat ataupun negara yang best lah kalau nak pergi, in your opinion lah? Jadi kalau dia banyak tema lah. Kalau jenis tempat yang bersejarah, saya suka Spain memang saya suka. Saya dah pergi 9 kali lah. Dan saya tak kisah kalau nak pergi untuk kali yang ke-10, sebab dia punya sejarah di Andalusia tu memang best lah. Tapi kalau tempat nature, Iceland, Arctic Circle, Switzerland antaranya lah. Sebab cuma cabaran dia kalau macam Spain ni, kita akan gunakan ground agent. Jadi kita akan tour by bus. So kalau macam Iceland, Arctic Circle, Switzerland ni drive. Jadi guide yang bertugas ni dia sendiri akan drive. Cuma benda tu tak rasa penat. Sebab apa? Sebab tempat-tempat tu dia memang cantik. Dia punya view dia memang cantik. Jadi kita bawa tu memang enjoy lah. Contoh macam dekat Malaysia, kalau kita bawa kereta dekat Highway Plus tu kan, mudah sangat dah mengantuk. Betul, sebab berjalan yang kita dah selalu sangat lalu. Tapi kalau view yang baru, tempat yang cantik kan, jadi biasanya dia akan jadi tahan lah. Orang kata apa, drive tu pun cumanya tengok juga. Kalau terlalu lama, saya pernah bawa trip 18 hari 8 negara Balkan. Masuk hari ke-10 tu rasa macam kita tu nak drive balik Malaysia tu. Terlalu penat lah. Penat. Dia biasalah. Saya perasan orang Malaysia ni, termasuk saya sendirilah, biasanya tahan pergi luar negara ni 10 hari je. Lepas 10 hari apa, dia dah mula sembang pasal nasi lemak, kulit canai, dia sembang pasal cucu, kucing. Dia sembang dekat rumah dia punya kucing, apa ni pokok bunga tak ada orang siram. Itu dah sistem nak balik tu. Saya pernah bawa saya pernah bawa macam nasi rot 13 hari. Hari ke-10 dia dah tanya, kau besok nak balik kan? Tak, lagi 3 hari. Dia dah belakang, dia dah cerita dah apa ni, warung di Hotel China dekat kampung dia lah benda. Biasa macam tu lah. Dia kalau terlalu lama pun dia akan jadi dia lah. Itu baru balik kan? Berapa hari? 28 hari. 28 hari. Pun dah tak boleh dah. Non-stop limit dah. Non-stop. Cukup lah. Saya pernah 21 hari. 21 hari Arctic Circle, Scandi dan juga Iceland. Drive dan juga masak. Dia punya penat tu. Memang dekat sampai Iceland tu memang ada koyak betul lah. Iceland tu sampai tahap memang dah demam. Saya bawa pergi trip tu, pergi sampai kat satu station, saya terangkan dia daripada dalam ni je. Dah dekat luar tu sejuk, angin. Suhu dengan kosong, dia tambah angin pula, memang sejuk gila lah. Saya sampai situ, saya cakap, okay, kat situ tempat untuk ni semua, boleh turun, sampai setengah jam saya tunggu dalam kereta. So memang dah tak larat, memang dah barai betul. 21 hari, memang tak tahan lah.
So bila sebut pasal nature lah kan, tadi dia mention negara-negara nature, macam personal saya sendirilah, saya lebih minat Iceland sebab yalah, even though saya dah sampai dah Switzerland, Balkan ataupun Iceland, tapi personally saya sendiri minat Iceland. Cuma ni saya kecil hati sikit bila saya bawa di Iceland kan, mesti akan ada orang komen sebab priority saya is Iceland lah kan, saya punya kepakaran saya. Jadi bila di Iceland tu, bila kita drive apa kan, kita tunjukkan scenery apa semua kan, selagi tak nampak aurora ni, awal sampai lah, mesti akan ada mulut-mulut lah, oh Switzerland lah cantik lagi, saya dah sampai kat Balkan lagi cantik lagi. So kita macam, oh ni macam ibaratkan macam saya lahir di Iceland tau. Jadi macam bila mengatakan ada negara lagi cantik daripada Iceland, saya akan macam, oh terasa kan, padahal benda tu tak ada pun. Dia sebenarnya setiap tempat tu dia cantik ada, tu betul. cantik tu subjektif. Dia ada keunikan dia. Tak semua tempat cantik dia macam Switzerland. Dia Iceland ni unik dari sudut dia punya volcano dia, Tanah glacier hitam dia, tak ada susah nak nampak kan. ya, Sepanjang highway tu kita tengok kiri kanan hitam kan, pasir hitam. Lepas tu dengan lain lah. Saya akui Switzerland tu cantik, saya pernah nampak juga kan. Cumanya itu sebelum dapat aurora lepas dapat aurora diorang diam lah. Dah nampak aurora, dancing apa semua lah. Okay, diorang dah mengakui lah apa kelebihan ataupun specialnya Iceland ni macam tu. So tak apalah, untuk macam yang kita tahulah, umum mengetahui di Jet Kertas Travel sendiri, kita ada berapa lebih kurang trip-trip ataupun destinasi package yang kita tawarkan. Kita tawarkan ada banyak negara. Contoh kita pecahkan menjadi 3 lah. Kita Europe, kemudian Asia Tengah dan juga China dan Japan. Okay. Jadi macam Europe tu kita ada Iceland, kita ada Arctic Circle, kita ada Arctic Circle ada 2, Arctic Circle Norway dan 3 negara. Kemudian kita ada Great Britain. Yang 3 negara tu ke mana? 3 negara ni dia akan pergi ke Arctic Circle tapi belah atas. Mula Helsinki, naik dia punya sleeper train dia sampai ke Rovaniemi. Kemudian Rovaniemi, Kiruna, Abisko, Narvik, dia dah masuk. Maksudnya Rovaniemi tu dalam Finland, Kiruna tu dah dalam Sweden, Narvik tu dah dalam Norway. So dia cover 3 negara lah. Lepas tu Scandinavia kita cover 5 negara. 4 plus 1 lah. Sebab Scandinavia dia ada 4 negara je. Dia ada Norway, Sweden, Finland dan juga Denmark. Plus 1 apa nama tu, Tallinn ataupun Estonia. Ya betul. Estonia tu di bawah negara mana dia rasanya? Kedudukannya di bawah. Dia Helsinki tu, Finland tu bawah dia. Dia naik cruise 2 jam je. Oh, so kita detour lah. Detour. So pergi pagi jalan-jalan, lepas tu ni petang tu kita balik-balik. So bagi saya something new tu tak ada lagi saya. Sebab Scandi kita banyak orang lain buat 3 negara, kita buat 5 dan kita ada sekali kan naik cruise daripada Stockholm tu sampai ke Helsinki. So berapa malam tu untuk Scandinavia 5 negara? Total 13 hari. 13 hari 11 malam. Dan kita ada juga Great Britain. Great Britain maksudnya kita cover England, Wales dan juga Scotland sekali semua. Daripada mula London sampai ke Inverness. Dan kita ada juga Balkan. Cuma Balkan kita unik sikit, kita 4 negara je. Sebab kita fokus pada itinerary yang santai. Kita tak terlalu rushing. Dekat Sarajevo kita 2 malam. Lepas tu dekat Dubrovnik pun 2 malam. Kita mula Zagreb, habis di Zagreb juga. Kemudian kita ada Spain, Portugal, Morocco ada. Portugal, Morocco pula kita cover the widest area. Kita cover 16 hari. Kita cover sampai ke Barcelona. Dan dekat Spain tu pula kita akan banyak pergi tempat-tempat yang menarik. Ronda, kita pergi ke Marina Azahara. Dan kita juga tambah satu lagi negara, Gibraltar. Small one kan. Itu. Gibraltar sebenarnya sebuah negara dia bukan macam dia menang bawah British tapi dia sebuah negara. Jadi kita Spain, Portugal, Morocco plus Gibraltar. Lepas tu yang lain kita ada juga Rusia, apa nama tu, Trans-Siberia. Okay. Daripada Ulaanbaatar sampai ke Moskow. Total 16 hari. Kemudiannya Japan banyaklah. Japan memang Japan kan antara kami punya kekuatan sebenarnya. Kami buat daripada 2014 lagi. Kita buat daripada 2014 lagi. Sekarang ni kita cover the whole area dekat Jepun tu nak pergi mana? Hokkaido kita pergi, Hokuriku kita pergi, Tokyo, Osaka, Kansai, sampai ke Hiroshima kita pergi. Lepas tu China, kita cover China Sea Road, Yunnan,
Kemudiannya kita cover Tibet, Central China, Xinjiang dan juga Southern China. Dan masa sama kita juga tengah mencek-cek juga ni destinasi baru. Ada orang minta buat macam-macam lah, buat pergi New Zealand lah. Jadi masa cuti musim panas lah, kita insyaAllah kita cuba nak cari tempat yang baru. Sebenarnya kita pun tak fokus kepada trip-trip orang kata klise lah kan. Trip-trip yang mungkin dah ramai orang buat agaknya. Ya betul. Sebabnya kita fokus kepada destinasi yang jarang orang buat. Itu kita punya. Bukanlah tak ada orang buat kan. Tapi jarang orang kurang buat. Sikit lah compare tu macam Turki, Mesir kan. So inilah saya kira tadi ada lebih kurang 20 ke hampir ke 25 rasanya trip yang bernaung lah kata di bawah Jakarta Travel ni. So buat para penonton lah yang tengok kita punya podcast ni, sebenarnya kenapa kan, ataupun why you should join Jakarta Travel ni, ataupun ikut slogan lah di mana impian travel anda bermula. Jadi kenapa? Macam mana? Dia Jakarta ni kami fokus kepada destinasi yang insya-Allah yang biasanya orang yang dah pergi banyak negara macam mana pun, tempat yang kita orang jual ni banyak yang tak pernah pergi. Contoh macam ada hari tu customer bertanya pasal apa lagi trip yang kami ada jual. Yang cakap lah kami jual ke Jepun. Kemudian dia cakap, oh Jepun saya dah pergi dah. Lepas tu saya tanya lah, pergi mana? Tokyo, Osaka. Saya cakap Tokyo, Osaka dah biasa sangat puan. Puan dah pernah pergi ke Hokuriku. Dia dengar Hokuriku? Apa tu Hokuriku? Hokuriku ni adalah kawasan yang terletak di Central Japan, yang mana ada tempat-tempat unik dekat dalam tu. Ada perkampungan petani Jepun lama dekat Shirakawago. Kemudian kita pergi ke tempat samurai dia di Hakanazawa. Kemudian kita pergi ke Tateyama. Tateyama itu pergi okay. Tateyama ni dia punya tempat dia ada dinding salji setebal setinggi 13 meter, yang mana kita lalu bau ni 16 meter. Bau ni 16 meter. Bau ni 16 meter ya, 16 meter. Jadi kemudian kita pergi ke Matsumoto. Matsumoto ni tempat baru. Bukan tempat baru, maksudnya tempat yang jarang orang pergilah. Orang Malaysia biasa kalau pergi memang tak pergi sini sebab dia berada di Central Japan. Cuma yang menariknya, dekat Jepun ni ada 12 buah istana yang asli Yang istana Osaka yang biasa orang pergi itu istana yang dibuat semula Elevator pun ada dalam tu. Ada lift dalam tu. Ada lift. Betul, ada lift. Ada lift. Jadi ada 12. Yang paling besar di Himeji dan yang antara yang paling cantik adalah di Matsumoto. Kemudian di Himeji tu yang paling besar Di Himeji tu paling besar. Betul. Dia kan lah antara trik untuk penambahan lah antara trik orang-orang Jepun dulu yang membina Himeji tu, antara dia orang punya taktik lah untuk defensif daripada enemy apa semua. Dia buatkan Himeji Castle tu sangat-sangat susah nak masuk. Dia melencong-lencong, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri, naik bukit apa semua Macam maze lah, macam maze. Sebelum sampai ke center tu you kena macam-macam tempoh lah dengan dia punya tembok tu ada lubang-lubang kan semua untuk dia orang katanya masuk istana tu memang istana tu kayu, memang totally kayu. Okay. So rugilah kan kalau setakat you pergi Jepun pusing-pusing Tokyo, Osaka. Memang bagi kami pun Tokyo, Osaka tu memang dan kami memang sentiasa explore macam tempat-tempat baru di Jepun, dan masa sama juga kami juga explore juga di China. China kami sebelum ni kami buat China Sea Road, kemudian kami buat Yunnan, dan sekarang kami nak buat South Xinjiang, kami nak buat Tibet. Tibet sekarang antara yang tengah hot sekarang ni hot selling. Tibet pertama tu apa yang special Tibet tu buat ni? Apa yang special Tibet tu? Tibet ni ramai orang yang salah faham sebelum ni. Tibet, dia orang fikir Tibet ni tempat agama Buddha. Memang ya, Tibet ni ibarat kalau macam kita orang Islam Mekah dan Madinah, so Tibet ni macam dia orang punya lah. Cumanya kat sana bukan tak ada orang Islam, ada masjid, ada restoran halal. Cuma yang menarik Tibet ni, dia pertama dia berada di 3,500 meter daripada paras laut. Yang kedua dia punya train dia tu. Train dinamakan Qinghai Tibet train, sleeper train. 20 jam dalam train. 20 jam dalam train. So jangan pandang pada 20 jam tu, tapi pandang pada scenery yang akan dilihat. Dia akan lalu kat lereng bukit, lalu dekat dia punya grassland, kemudian dia lalu dekat macam-macam lah dekat. Jangan tidur lah kan, kalau tidur nanti salah. Kalau salah malam tu tidur lah. Malam tak bertidur. Bila dah mula siang, dia punya train dia sangat lama, 20 jam 21 jam.
kita punya trip yang pertama kita orang 8 hari bulan ni. 8 hari bulan trip Tibet yang pertama. 8 hari bulan 8 hari bulan 5. Pemami akan bagi tahu bila tu sebab tak tahu publish ni. 8 hari bulan 5, 8 sampai ni, dan kita akan sentiasa bagikan live update. Kita hantar seorang staff tour leader ada, kita hantar seorang lagi staff khusus untuk tangkap gambar dan video saja. Betul. Dan kita akan update lah. So Tibet antara dia hot selling lah. Kemudian kita akan buat Central China, yang terkenal dengan apa ni, Avatar dan juga Transformer, dan juga kita juga hantar ke South China. Itu antara tempat-tempat yang kita tengah fokus lah sekarang ni. InsyaAllah. So itulah. So apa key point kalau macam saya soalan tadi, untuk menjawab soalan saya lah kan, apa sebab kita kena join Jakarta Travel ni? Adakah apa specialnya kalau nak compare kan? Mungkin saya yakin Jakarta Travel ni ada beberapa kelebihan kalau nak compare dengan mungkin agensi-agensi lain. So kenapa kena memilih Jakarta Travel ni? Mungkin yalah macam Jepun, selain daripada trip-trip kita yang rare-rare, trip kita destinasi yang mungkin tak ramai cover, apa lagi? Okay, kami antara yang kami letakkan kelainan adalah, pertama, harga yang dibayar dah merangkumi semua. Dah tak payah nak add-on, dah tak payah. Sampai tahap travel insurance pun. Why kami includekan travel insurance? Sebabnya pernah berlaku. Ini termasuk dalam pengalaman sebagai tour leader tadi lah. Tapi yang ni bukan saya yang berhadapan. Saya sebagai ketua syarikat. Kemudian ni ada saya punya tour leader lain yang bawa pergi ke Turki. Dia cikgu pergi Turki. Sampai sana dia tak selera makanan Turki pula. Macam mana? Jadi hari-hari apa? Dia minum kopi, dia merokok. Kopi, merokok. Oh, laki lah. Laki. Jadi sampai hari kelima tombang jantung. Hantar ke hospital, nak operate kena bayar dulu. Kalau tak nak bayar, kena tunjukkan apa dia punya travel insurance dia. Jadi dia pejabat awam. So pejabat awam semua di cover tau kalau pergi ke luar negara. Jadi masalahnya nak berhubung kepada person in charge, nak dapatkan cover note tu makan sehari. Kawan tu dah terlantar kat sana, duduk menunggu. Okey. Jadi bila kami fikir-fikir balik, macam ni jadi masalah. Kali kedua pernah berlaku dekat Hainan, main golf. Kami pernah uruskan trip golf Hainan. Dia nak tee off, tombang, stroke dekat kepala. Hantar operate. Pun sama juga. Nak dapatkan covenant semua bayar. Jadi kami tetapkan, ada yang jenis customer yang dia dah ambil yang jenis setahun punya tau. Tapi saya beritahu, you ambil setahun ke, itu you simpan untuk you punya seorang. Betul. Untuk kami akan, setiap orang yang join kami akan adakan supaya anything happen, kita boleh bertindak cepat. Dan bagi saya lagi better lah. At least you ada dua insurance, betul tak? Contoh macam yang baru ni kan, kami trip Iceland, balik flight cancel 2 hari terkandas dekat Copenhagen. Tapi kami berjaya buat yang terkandas tu tak rasa macam terkandas pun. Betul. Free tour. Dia rasa macam dapat free tour lagi 2 hari kan. Patutnya dah habis Iceland balik. Tapi dapat ni, kami terus sediakan hotel, kami terus sediakan everything. Yang sampai tak, dia orang tak rasa pun benda tu macam satu standard tak. Dia orang rasa macam best gila kan. Tambahan lah Iceland plus ni Copenhagen. Macam baru ni pula di Shanghai pun sama juga. Tambah, kita dapat bertindak dengan cepat lah bila kita buat benda tu. Jadi apa yang you bayar dah include semua. Dah tak payah fikir apa benda dah. Plus dapat extra lagi tu. Sebab semua trip kita makanan full board. Okay, semua trip kita makanan full board. Dan kita ada bagi gift yang menarik. Daripada mula daftar, sebelum pergi, balik pun kita ada bagi gift juga. InsyaAllah lah, rasa sekali lah. Kami selalu dah jumpa orang bercakap dekat airport, first time lah dapat travel agency yang uruskan macam ni. Moga-moga kami dapat berkhidmat yang baik lah kepada semua pelanggan kami, insyaAllah. So insyaAllah. Okay, jadi saya rasa untuk orang kata episod yang pertama ni kan, cukup sajalah untuk kali ni. Jadi kita harap, terima kasih banyak lah Syazrul sudi luangkan masa. Terima kasih, insyaAllah. Kita akan buat benda ni secara bersiri lah lepas ni Kita akan sembang-sembang kan, kita dengan isu-isu travel. Sebab kita
saya rasa jarang bahagian travel agency kan yang ada buat podcast bercerita tentang Betul. isu-isu macam Mungkin ni, kita boleh cerita membincangkan. pengalaman-pengalaman apa nama tu, cabaran-cabaran travel, isu-isu travel Betul. kan. Ataupun what to do kan, contohnya sekiranya contoh hilang pasport ke Pasport, apa-apa benda macam tu lah. kalau pergi immigration ditahan, yang kita pergi luar negara ditahan dekat immigration, apa nak buat, benda tu semua kita boleh share lah, insyaAllah. Jadi itu saja untuk Terima kasih banyak atas luangkan masa malam ni. itu saja, insyaAllah kita berjumpa lagi di episod akan datang. Dalam apa nama? JK Podcast. Ataupun Jelajah Kemara. Jelajah Kemara Podcast. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.